Kini orang goro di masjid. Goro di masuk puasa ibadah. Malaysia masjid, orang ke puasa, iyalah goro wak kini mah di masjid. Kalau di keceng kawan-kawan, tak ada lah ibadah tu nampak dia nombor 1 di bulan puasa. Dirancak masjid ke puasa. Kau nasabah lo kau. Kau dirayu sok-sok musala, sok-sok pengurus masjid, sok-sok jadi ulama amal banyak. Bantu nak kokoh. Kau bisa dirayu kau. Bisa dibawakan narako. Bila dipersiapkan lo. Ma tahu kan ibadah awak kini kan sempurna kan. Indah para dulu. Kini dunia ni kedikaja. Dan mati sekali. Dunia dulu selama happy wak dulu. Tapi di dunia kok. Jadi kaja dunia itu iyalah ndak yang mancak ya. Di kaja dunia tu wak. Di kaja eko je. Di rancak mah. Ini dunia kaja narko kaja ya. Tapi tidak mungkin lah. Kalau dia mohon ke Tuhan kan. Awak ganteng. Di akhirat nanti kalau lah mati baru beribadah wak. Tapi kalau ibadah nak tapi nak ladah pun nak ni. Iya dah. Mati masuk. Tapi masuk yalah, narako, itulah. masuk narako. Mudah-mudahan nak ada godaan awak dan awak muju saya tadi kan. Awak muju saya. Mati masuk narako. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Itulah. Sehat. Alhamdulillah. Ikut. Besuk orang apa besuk, Mas? Itulah awak kini kan ni purun salah. Oh, jadi pengurus musola kan? Salah ni balik apa terapi cuci apa. Oh, rajin sembahyang tu. Jin. Masuk kawan lambu cek dari setan tu mah. Sama lu setan. Ha? Ba kini ibadah awak kini sebulan kurang. Yo kaja ka seluko kan. Oh, baik tu. Ya cek dah tu dah. Oh, jadi amat pengurus masjid gini. Ya pokok dan Berarti taat lah. tak ada kini Dia ni dah. rancam berenang selama kau itu Lah dia lah tobat ni. Tobat? Awak ni pilih dulu jadi pengurus. tidak yakin kan? Tak. Sakit Allah yang tak yakin. Dan- Oh, jadi baru ketik pengurus masjid itu tobat, Pak. Tak dilang sadalah lah cek. Dihilangan. Ya masuk istilah awak pokok macam lah dia gini yo. Lulus dia gini lah. Besok jam 5 awak standby pai berimau awak. Tak bisa dah tidak kuat. Tidak Aku buahnya berimau jati kuat. Tidak, istilah tu bila mau tu masih ada Masih ada bayang-bayangan. bayang-bayangan kan narako tu. Iya res mana anda kamu. Alah, dia lah tobat ni. Dia mau urus. Jam 5 apa isu. Dia mah gara-gara yang awak pai isu pai awak. Pai lah, Mai. Awak ko istilah Cuba lu cari pai. Istilah ya. Oh, jadi amat dia pengurus masjid itu. Oh, tu lah tempat sewak sekali. istilah banyak pengaruh kalau Mana ada pengaruh Mana ada pengaruh. Pokoknya pai sewak isu. Jam berapa pai isu ah? tak bisa dia nak jadi dia rayu lah cek. Mana lah dan cek. Tapi isu awak 3 tahun mah. Jadilah cek. Dan paham dan apa cek ajak kau tu cek cek. Tapi nak pada lah lapor. Si di rumah. Tak usah lah cek. Dia lah dia ada lapor cek. Tak usah lah. Kalau masalah-masalah apa tu ura-ura tu cek. Nyo setan. Dia nak namur cek. Mike. Kau pai isu kau mah. Oh, dia koyo rancak lah. Bawa pai oi. Rancak. Jadi lepas tu. Kame-kame. Betul Apa itu tu kalau itu nak apa itu? Apa itu? Oh, nak bal. Pai isu kau mah. Apa yang tu? Pai kau. Jambara Jam berapa tu cek? Itu. Kan rancak. Oh, pada dia budak macam. Apa itu tu? Dia pernah kan nak mencari anak Mike kau mah. Iya. Budak macam. Pai isu. Apa itu tu? Kalau itu apa itu tu? Ha. Dah mana? Iya, kau tak. Jam berapa kau? Ha. Baiklah, Jam berapa awak masuk pesta? Jam 5 lah. Dia lah Rancak dia kecek saya apa ke orang lain kawan-kawan apa salah cek ada perlu Masuk rayuan setan. Masuk. Oh, kau rancak rumah. Iya, rancak. Ada tambah kawan di narako. Okey, iyalah tadi Pak. Deh. Okey. Sahih. Mantap. Dia lupa tu ada. Iya, jam 5 ya. Jam 5 ya. Ni dapat saya cek tu apa cek dengan awak? Tak dia singgah Nah, Mike. dia alhamdulillah. Masih chat. Okeylah. Dia lah. Tadi sok barasi. Cik Goyo. Sok pengurus. Tiba Bertambah kawan masuk narako, bertambah. Bertambah kawan narako. Zero dah 5. Awak dah beranak mandi tu total dia tanya tu. Ni setan ke jelah. Dia lah. Kita sampai ke rumah tu tukar baju dulu. Tukar baju rancak ke sepatu.
Ancaannya pai beli mau. Ambo pai lo, coba lo pai. Tentu ada lo setan ancak sinan.